Bambulat P2S. Sebenarnya printer ni dah lama aku beli, tapi tak pernah ni lah, tak unboxing. Jom kita unboxing dulu untuk menambahkan cabang dalam perniagaan bisnes aku lah. Okay, dalam ni dia dah bagi siap-siap buku, tools apa semualah. Kat sini kau boleh tengok, tadi aku tunjuk buku kan, buku guide, buku warranty apa semua dekat dalam tu, biasa lah tu. Okay, yang ni pula tools. Kat dalam ni ada minyak grease, mata scraper, Allen key yang kita nak guna untuk buat kerja-kerja 3D printer lah. Okay, kau boleh tengok kan, ini printer dia. Berat juga benda ni sebenarnya. So kita mula-mula kita buang semua plastik-plastik yang ada dengan styrofoam yang ada ni. Kau nampak kan styrofoam tu, kau kena hati-hati sikit buang, takut terkepit dengan dia punya hose filament tu. Buang semua hose. Kat sini kat dalam ni ada juga tu. Sebenarnya dalam kotak tu ada wire kabel. Okey, buka semua dia punya styrofoam sebab kita nak keluarkan AMS. Kalau kau beli yang ada combo, kau memang kena buka dululah styrofoam dan buka dua skru ni untuk kita keluarkan AMS. Kalau tak buka skru sampai ke sudah lah, memang kita takkan dapat keluarkan AMS tu lah. Okay, skru dah buka, so kita keluarkan AMS tu. Ini rupa dia. Okay, selain tu kat dalam tu juga kau kena buka lagi skru safety yang dia kunci bag dia tu. Okay, kalau kau tak buka macam mana dia nak pering kat atas tu kan. Okay, ni dah siap. Aku pun dah letak filament kat dalam AMS ni. Kat dalam ni boleh letak 4. So aku letak dulu satu sebab kita nak uji kan. Bila kau dah siap pasang semua ni, dia akan auto calibrate. Dia akan calibrate sendiri. Itulah kelebihan P2S. So first aku nak try print benchy ni dulu, kapal ni dulu. Kita tekan je, okay, ikut je instruction dia. Senang je, tekan next apa semua, dia akan print sendiri. Okay, dia akan print sendiri. Spool ataupun filament tu dia akan automatic sedut masuk ke dalam ni. Okay, kita akan tengok berapa lama dia boleh print. Dekat monitor tu, kat sini dia dah tulis dah sebenarnya jangkaan masa 23 minit. Lepas tu dia dah tetapkan suhu apa yang ada kat dalam tu. Dia tunjuk semuanya, tunjuk kat skrin je. Okay, faham? Okay, kita tunggu siap. Sebabkan aku nak pendekkan video ni, so inilah hasil print dia tu. Tapi kita tak boleh ambil lagi. Kita kena tunggu dia punya bag dia tu, suhu dia turun sampai suhu yang optimum. So ni suhu dah optimum, aku ambil je lah. Okay, nak cabut dia tak boleh tarik macam tu je. Kita kena kopakkan sikit, kena lentur-lenturkan sikit dia punya bag tu. Okay, baru lepas tu baru kita boleh cabut. Nampak? Jadi inilah hasilnya. Okey, kalau kau boleh baca perkataan yang ada kat bawah tapak ni, maksudnya tak ada masalah lah tu. Okey, terima kasih menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe yang baik-baik. InsyaAllah akan banyak lagi video permulaan 3D. Okey, ini hasilnya.